Okay, hai korang. So, sekarang ni saya tengah pegang bag Kate Spade 454 small shoulder bag in coat colour warm ginger. Okay, bag ni dia small and cute saja tau. Korang tengok dia material menggunakan pebble leather. And kat tepi ni dia adalah ada stamp logo Kate Spade kat sini lah. And dia ada tempat gantung keychain saya rasa ni. Okay. Kalau korang ada keychain yang cute-cute, korang boleh gantung kat sini lah. Bila pakai tu, nampak keychain kat sini comel lah. Okay. Bag ni dia adalah shoulder bag semata and dia boleh adjust lah ikut korang punya keselesaan. Okay, bag ni dia kecil sahaja. Dia boleh muat iPhone yang paling besar tapi dia tak boleh muat long wallet. Okay, kalau korang nak guna bag ni, korang kena guna wallet yang comel-comel, kecil-kecil saja. Tapi tak payah beli wallet sebab dia ada bagi. Dia ada bagi small pouch macam ni. So korang boleh guna ni untuk letak kad bank apa semua, IC and duit notes yang kecil-kecil korang lipat tu boleh letak kat dalam ni. Okay, dia ada bagi sekali. Okay, korang tengok kat dalam dia, kecil sahaja, comel. Bolehlah letak daily essential things, okay? So korang kalau nak cari bag ni, korang boleh pergi dekat Fetch Revo and cari KO 415. Okay, KO 415. Semestinya barang kita authentic daripada USA outlet.